Seterusnya kita akan belajar mengenai masalah yang melibatkan persamaan kimia. Perkali dalam persamaan seimbang memberitahu kita nisbah mol bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Contohnya 2H2 tambah O2 bersamaan 2H2O, dan 2H2 bersamaan 2 mol kerana 2, dan itu menunjukkannya mempunyai 2 mol, dan O2 1 mol kerana tiada nombor di depannya, dan 2H2O bersamaan 2 mol kerana mempunyai 2 nombor di depannya. Dan contoh soalan yang diberi ialah berapa gram Ag2O yang digunakan untuk menghasilkan 50.0 gram logam argentum. Jisim atom reaktif yang diberi Ag 108 dan O 16H1. Persamaan kimia. Yang pertama, kita perlu seimbangkan dahulu persamaan ini. Ag 2, di sini ada 2, dan manakala di sini tiada 1 sahaja, maka tambah 2 di depan dan seimbanglah kedua-duanya kerana H menjadi 2, H2, O1, O1. Seimbang. Untuk menyelesaikan masalahnya pula, letakkan maklumat yang diberi iaitu 2 logam argentum Ag 50 gram, dan manakala Ag2 kosong tidak diberikan, jadi letakkan tanda soal dan pastikan anda letakkan unit yang betul iaitu gram. Dan untuk memudahkannya, buatkan anak panah ke bahagian yang ingin dicari. Dan mula-mula carikan dulu dia punya mol, iaitu 50 dibahagi dengan jisim atom reaktif yang diberi iaitu 50 bahagi 108 bersamaan 0.463 mol, dan 2 mol Ag bersamaan 1 mol Ag2O, maka 0.463 mol dibahagi dengan 2 mol dan didarab dengan 1, iaitu ini dibahagi dan didarab dengan 1, dan mendapat 0.2315 mol. Dan apabila kita telah mendapat molnya, haruslah didarab pula dengan formula yang telah diberikan iaitu Ag2O, kerana kita ingin mencari gram bagi Ag2O. Maka isikan maklumat yang telah diberikan iaitu 108 darab 2 tambah 16 bersamaan jawapan yang diberi dengan hasil darab dan tambah, dan akhirnya 53.708. Dan pastikan unit anda betul iaitu gram.